So kita dah tahu pasal fundamental affiliate. Sekarang ni macam mana kita nak buat konten untuk produk yang kita nak buat lah. So contoh saya tengok sini Ini ChatGPT. First kali kita akan masukkan info produk. Bagi ChatGPT ni hadam pasal produk kita ni. So sekarang ni saya nak buat konten berkaitan Aromedics, Elojoy. Produk ni dah ada produk info. Jadi saya akan bagi PDF ni dekat ChatGPT. Bos, cuba hadam jap PDF produk Aromedics ni. So sementara kita nak tunggu dia, kita tak sempat nak tunggu. Dah dia hadam. So sekarang ni dia dah bagi dah. Target market siapa, kita nak jual kat siapa, okay? Dan angle-angle apa. Contoh saya nak ambil angle stres kerja sampai tak boleh tidur ataupun penat badan tidur kat office ke. Saya akan bagi tahu ChatGPT, aku nak sentuh angle pekerja aku yang tidur sebab letih selepas lunch. Okay bos, kita boleh sentuh ni. Okay. So, untuk TikTok ni saya sarankan buat konten dalam 30 ke 45 saat dan kita hit point je. Tak payah nak melalut ke lain, kita terus hit point. Okay. So ni lah dia punya skrip untuk konten TikTok kita lah. Okay. Lepas lunch je, kepala mula berat, mata dah kuyu. Kau rasa kenapa? So kita akan baca macam tu dalam konten kita. Bukan sebab tak cukup tidur pun, tapi badan penat, otak pun slow, nak sambung kerja pun tak fokus langsung. Jadi, apa solution yang ada adalah kita sapu je Ayurvedic ni dekat belakang tengkuk kita. Okay. So, bau dia pun best dan dia ada bahan herba yang macam ni. Lulus ke KM, halal dan buatan Bumi Putera. So, ramai staff aku dah guna time office, diorang sendiri cakap, kenapa? Boleh tambah kat sini dan produk ni pun dah terjual sebanyak ni. Dan review pun cantik, 5 star. Kalau korang pun jenis yang tersandar lepas lunch, Aromedic ni wajib ada dalam beg lah. So macam tu. Tu skrip kita. So yang penting kita tahu kita nak jual kat siapa, audience kita siapa. So bila kita dah tahu, kita boleh buat satu audience tu mungkin boleh buat 10 video. Dan dah siap 10 video tu buat lagi untuk audience yang seterusnya, untuk angle seterusnya. So satu produk tu kita boleh dapat banyak konten. Jadi tak mustahil daripada 100 konten ada 2 3 konten ke yang betul-betul meletup, betul-betul buat duit. Okay, faham? So itu cara nak guna ChatGPT, cara nak bagi ChatGPT bagi skrip kat kita supaya kita buat konten.